abang boleh cari mana tiup dia. Mari saya tunjuk bang, tiup dia bang. Mana dia punya tiup dia? Tiup dia kat sini bang. Kita bagi lubang dekat tayar. Macam okey bang, cerita sikit motor dekat depan abang ni. Motor apa dia bang? RSX 150. Lepas tu saya buat design 7 up. Yang ni stiker ke airbrush je bang? Airbrush. Jarang nak jumpa orang buat airbrush sekarang ni. So boleh cerita sikit bang, zaman sekarang buat airbrush ni berapa kos dia ni? Cover set sahaja dekat 2000. Okey, ramai orang nak tahu ni bang. Cerita sikit macam mana abang buat modifikasi rim ni bang. Kalau ikutkan zaman tahun 2000 lah, tahun 2000-an paling banyak dulu modifikasi rim macam ni Indonesia dengan Thailand. Masa tu saya dah mula suka modifikasi, tapi dulu masih budak-budak lagi kan. Alhamdulillah sekarang ni baru boleh tercapai. So abang cerita sikit dia punya proses pembuatan dia tu macam mana tu bang? Proses pembuatan tu kalau ikutkan bukan susah, cuma kita nak mainkan dia punya bearing je. Dia punya bearing kat dalam tu macam mana dia boleh berpusing lah. Lepas tu saya tengok sikit ilmu-ilmu dari YouTube lah sekarang ni. Alhamdulillah menjadi. So maknanya rim ni memang abang buat sendiri ke ataupun ada hantar kedai ke macam mana? Tak ada, saya buat sendiri. Sebetulnya rim ni adalah rim original RSX. Cuma saya dah potong dia punya batang, lepas tu saya lay bawah dia tu untuk laluan bearing dia. Lepas tu potong besi ni bagi bulat sama dengan sport rim. So daripada segi ketahanan dia tu macam mana bang? Ketahanan insya-Allah boleh tahan. So daripada segi fork dia tu macam mana? Kalau ibaratkan untuk 100% sedap macam original tak boleh lah sebab dah custom. So janji kita boleh pakai je lah. So maknanya dalam tu ada spring lah? Ada. Dia boleh main sikit-sikit je. So kalau macam nak tukar tayar dia macam mana ni bang? Kalau nak kena tukar tayar kena buka habis semua, masuk tayar. Tapi ni tayar ni kita pakai tiup. Oh pakai tiup. Kalau abang boleh cari mana tiup dia. Mari saya tunjuk bang, tiup dia bang. Mana dia punya tiup dia? Tiup dia kat sini bang. Kita bagi lubang dekat tayar. Macam mana tu? Kalau tak letak kat sini, nanti kat dalam dia akan sangkut dengan bearing. Jadi bearing yang kat dalam tu abang pakai bearing apa tu? Saya pakai bearing yang paling kecil punya. Untuk biar bias. Tapi bearing ni saya pakai ada 10 bearing. Ni setiap skru-skru ni adalah untuk skru bearing dia. So apa lagi perancangan akan datang? Adakah nak buat dekat bahagian belakang pula ke macam mana? Bahagian belakang ni insya-Allah bulan 12 ni siap. Saya siapkan yang untuk belakang. Yang belakang leceh sikit sebab untuk nak fikir untuk sprocketnya. Yang belakang insya-Allah bulan 12 siap. Itu settle bak rim. Okey. So buat modifikasi lain dekat motor. Boleh abang cerita sikit aksesori abang dah pasang ni? Aksesori macam biasa, kita lampu aja dengan aksesori je lah. Oh, lampu atas tu lampu Y16 bang? Ya betul, lampu Y16 kita masuk dekat inner RSX dengan exhaust pakai dua ni custom. Custom. Okey bang, selain daripada rim belakang tadi, apa lagi next project abang nak buat untuk motor ni? Untuk target ni saya nak siapkan dulu sport rim, lepas itu inner saya nak hantar juga untuk airbrush. Belanja sikit bang, saya nak tengok macam mana abang bawa motor ni bang. Boleh. Okey cun.